lagi podcast Mufakat. Kita terus dengan isu-isu semasa, terutamanya sempena dengan pilihan raya Negeri Sembilan. Tentunya saudara dihidangkan dengan banyak ceramah-ceramah, banyak isu-isu yang diketengahkan oleh pihak lawan, ternyata menjadi perhatian rakyat. Kalau di saat ini memang perhatian tertumpu kepada soal kerjasama yang dibentuk oleh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, dan tentunya tidak disenangi oleh pihak PH, terutamanya DAP dan juga parti-parti gabungan mereka, Amanah dan sebagainya. Dan kerana itu kita ingin membawa naratif baru yang ke arah kita mewujudkan perpaduan. Kenapa pentingnya perpaduan ini? Sama ada kedudukan parti-parti gabungan lain dalam Barisan Nasional, MCA umpamanya, dilihat kembali mendapat tali hayat yang cukup baik selepas PRN di negeri Johor. Ini tentu memberikan gambaran bahawa pengundi-pengundi Cina sudah beralih daripada hentakan dan juga tomahan yang banyak ditimbulkan oleh DAP, dan akhirnya MCA seperti tidak berdaya sebelum ini, tetapi kali ini nampak mereka semakin gah dan diterima oleh masyarakat Cina. Kerana itu kita akan bersama dengan pengurusi MCA Negeri Kelantan, Chua Hock Wan, sahabat lama saya. Terima kasih, Chua. Thank you. Seronok juga. Macam mana tengok pilihan raya Negeri Sembilan ni, macam mana? Agak meriah jugalah. Sebab bukan seluruh negara kan. Yeah. Jadi dia pilihan raya ni, pilihan raya negeri, dia sama macam Johor hari tu kan. Maknanya dia tertumpu kepada kawasan Johor saja. Ini kawasan Negeri Sembilan saja. Jadi dia bagi peluang kepada kita untuk datang mengenali lebih budaya dan juga politik di negeri-negeri orang lah. Iyalah, betul. Dia ada beza sikit dengan negeri kita. Masa di Johor, Chua ada? Ada. Di Johor pun ada terlibat. Jadi kebanyakannya Kelantan ni, MCA Kelantan kita banyak beredar dalam kawasan yang ditandingi oleh MCA lah, untuk bantu calon-calon. Bila Chua tengok di Johor, kita tengok kebangkitan mendadak penerimaan terhadap MCA kembali. Saya nampak satu benda yang momentum yang cukup baik juga. Apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan orang masyarakat Cina kembali menerima MCA ni? Apa yang saya lihat daya tarikannya untuk MCA ni, calon-calon yang menang dekat Johor, calon-calon MCA yang menang ni pun, dia adalah mereka yang satu perform. Perform ni maknanya YB yang sedia ada. Dan juga empat lagi ni adalah mereka yang selama ini pun dah terlibat dalam sebagai ahli majlis. Maknanya mereka servis. Banyak servis di kawasan lah, kawasan setempat. Maknanya mereka agak popular di kawasan setempat, dan juga penduduk-penduduk, tak kira lah apa bangsa pun, dekat kawasan mereka tu mengiktiraf. Iktiraf perkhidmatan yang diberi. Maknanya mungkin ada masalah, mereka dengan cepatnya boleh menyelesaikan masalah untuk mereka kawasan. Jadi orang menghargai itu, selain daripada isu yang kita kata isu yang lebih kepada isu negara lah. Contohnya macam banyak janji-janji yang tak ditunaikan. Tak ditunaikan. Jadi orang sedikit sebanyak nampak benda itu. Jadi itu menjadi tempat potong markah, campur pula dengan perkhidmatan servis yang berkesan di kawasan. Dan saya rasa itu nilai tambah yang boleh dicampur adukkan, campur tolak. Jadi mereka boleh pilih calon-calon kita tu. Selain dua orang exco kerajaan negeri, daripada ketua pemuda kita kan, YB Asun dan juga Ting Han di Paloh tu, juga exco pelaburan negeri Johor, yang nampak ada result lah. Tentunya ada mesej penting daripada Presiden Parti, Datuk Seri Kasiong, yang saya rasa dia seronok tengok result ni yang di Johor. Tapi Chua rasa bagaimana? Apa sebenarnya persediaan selepas di Johor tu kita bawa ke Negeri Sembilan? Mungkin MCA lebih bersedia dalam mencapai satu keputusan yang lebih baik. Ya, sebenarnya daripada kalau ikut
kita pun kesian dengan presiden kita ni. Ya, ya, ya. Sebab beliau pegang jawatan presiden ni daripada masa kita susah, daripada satu kerusi. Betul. Masa tu beliau seorang kan menang. Menang pun dengan kerusi 300 lebih undi je. Ya. 303 ke berapa. Lepas tu baru kita naik semula melalui Datuk Dr. Vijay Singh di Tanjung Piai. Ya, betul. Itu jadi 2. Lepas tu barulah kita lepas pada pilihan raya umum yang lepas tu, inilah macam satu test, satu ujian pula untuk kita kan. Selepas Johor, bermula Johor tu, kita, sebab Johor tu dia bermula pada sebelum pilihan raya umum lepas. Betul. Ada 4. Ya, betul. So kali ni dapat 8. So bila dapat 8 kali ni, di Negeri Sembilan dulu kita tak bertanding. Sebab Negeri Sembilan dulu dia adalah bawah pilihan raya 6 negeri. Samalah dengan kita di Kelantan. Di Kelantan, ya. Betul. Jadi dia 6 negeri. Jadi kita tak bertanding pada 6 pilihan raya negeri. Kali ni kita agih-agih bincang-bincang dapat 7 kerusi. Ya. Jadi kita pun harap kata momentum daripada Johor tu boleh bawa mari sini. Kita boleh menang seberapa banyak yang boleh. Itu kita kata bonus untuk kita lah. Dan juga persediaan ini Presiden Parti dengan majlis tertinggi MCA ni, kita sentiasa bermesyuarat berkala kan, macam mana untuk meningkatkan sokongan orang Cina, apa strategi politik, macam mana untuk kita nak memenangi lebih kerusi supaya kita dilihat lebih bernilai dalam mana-mana pakatan sekalipun lah. 7 kursi di Negeri Sembilan ni juga straight fight dengan DAP. So ini satu orang kata satu ujian besar, kerana DAP walaupun ada 11 kursi di sini, tak silap saya 11 kursi, mereka berhajat untuk betul-betul memenangi semua kursi yang dimenangi sebelum ini. Tapi saya nampak keadaan tu, kalau mungkin cuba bersetuju, tak akan menjadi kali ini. Kalau kita lihat gelombang yang mula menolak DAP di Negeri Sembilan. Apa pandangan jual tu? Memanglah kalau ikut mereka, dia rasa dia kuat lah. DAP ni memang rasa mereka kuat untuk semua kerusi yang dipertandingkan. Tapi tak apalah. MCA ni saya rasa kita berlawan secara underdog lah. Kita berlawan secara underdog. Kita slow and steady. Jadi saya rasa kita ada strategi kita. Macam mana untuk kita lalu ikut tengah-tengah untuk capai ke garisan penamat. Jadi kita cuba yang terbaik seberapa itu yang boleh untuk kita nak menang kerusi di sinilah. Sebab apa DAP dia rasa dia kuat, dan juga mengapa DAP dia rasa dia yakin dia boleh menang ke semua ni, sebab sebelum ni memang dia yang penyandang lah. Kita bertanding ni banyak kerusi yang disandang oleh DAP. Betul. Sebab penggal lepas kita tak bertanding. Kita tak bertanding. Dan juga masa itu adalah kerjasama antara PHBN. Jadi dia wakil PHBN yang bertanding. Maknanya dia kuat lah. Kuat lah masa tu. Tapi betul. Kita tidak diuji. Sebab kita tidak diuji masa itu. Tidak involve. Jadi kali ini kita dengan persediaan kita, dan juga perlu diingat pertandingan macam pilihan raya ni, dia tidak semata-mata dilihat kepada undi sesetengah kaum. Sebab ini adalah bukan wakil kaum dekat kawasan. Betul. Wakil rakyat. Dia adalah wakil rakyat yang perlu dipilih oleh semua. Maknanya dipersetujui, disukai oleh majoriti orang di kawasan itu. Betul. Termasuk orang India, termasuk orang asli, termasuk orang Cina, Melayu, dan lain-lain. Sabah Sarawak pun ada yang bertugas sini kan. Jadi dari campuran pelbagai kaum yang ada sini, siapa yang dapat memenangi hati majoriti, lebih satu pun tak apa, majoriti dia menang lah. Dia menang. Itu kita ada cara kita lah untuk menyantuni semua kaum tu. Saya setuju. Cuma satu perkara yang saya tengok jelas, dia bukan soal terlalu berlawanan antara calon dan calon. Saya nampak kali ni, kerana masing-masing ada kelebihan.
Tetapi yang memberi kelebihan kepada MCA dan Barisan Nasional ini adalah jentera parti yang memang kemas. Betul. Sejak daripada dulu. Bermakna kalau saya andaikan jentera parti PH dan jentera parti BN yang disertai oleh MCA ini berada jauh di hadapan. Ini satu kemungkinan yang memberi kelebihan kepada MCA. Kita ibarat macam ni lah, Datuk. Ya. Kita boleh anggap akar umbi. Akar umbi antara MCA, MIC dengan UMNO ni, akar umbi kita ni lebih kuat. Dan kita adalah parti yang berakar umbi. Ya, betul. Sebab kita ada di peringkat cawangan, peringkat bahagian, dan juga kita pergi ke negeri dan pusat. Tetapi berlainan dengan DAP. DAP adalah satu parti yang popular. Dia popular. Kalau ibarat perang, kita boleh ibaratkan DAP adalah perang melalui tentera udara. Dia banyak berkisar di udara dan juga dia letak bom melalui isu. Tetapi Barisan Nasional kita adalah parti yang mempunyai askar darat yang kuat. Maknanya di setiap kampung kita ada cawangan kita. Kita ada cawangan di kampung. Maknanya bala tentera kita adalah melalui ahli cawangan untuk mengepung kita punya perang di darat. Dia perang di udara dengan melemparkan isu. Isu contohnya kalau bom yang besar, mari isu 1MDB, isu apa dulu kan. Jadi tapi kita lihat di negeri Johor dan juga di negeri Sembilan ini kurang isu. Sebab mereka yang memerintah menjadi tonggak pemerintah di peringkat kebangsaan. Betul. Jadi tak ada isu yang boleh dilemparkan, tomahan yang boleh diberi kepada pihak Barisan Nasional, kerana kita bukan pegang tampuk kepimpinan. Kalau you nak selalu nak menjerit tentang reformasi, sepatutnya masa jadi pembangkang sesuai. Tetapi bila dah jadi kerajaan, tak sesuai dah dengan reformasi. Apa, jalankan saja. Apa yang you rasa dulu you tak boleh buat, sekarang you dah boleh buat. Sekarang you dah jadi kerajaan, boleh you buat. tak perlu reformasi. Buatlah. Betul tak? Betul. Dia lebih kepada pelaksanaan. Sebab itu saya kata kali ini dengan di Johor ni dia dah tak ada apa manifesto yang boleh menarik. Tak ada lagi, kurang tawaran yang boleh diberikan. Sebab tawaran yang lama belum langsai. Betul. Hutang belum bayar. Bayar hotel lama hutang dulu. baru pula. Mana boleh kan? Hotel lama bayar dulu. Hotel baru jangan buat lagi. Mana teruk hotel baru. Itu masalah. Okey, baik. Tertumpu kepada bila John berdepan dengan Anthony Loke di Jenah. Satu benda yang menarik, kerana saya lihat itu 51 ataupun 52% penghuni Melayu yang dokongannya sekarang ini, cantuman antara PN dan BN itu memberikan kelebihan kepada John. Saya nampak andai kata ini berlaku pada atas kertas dan pada kenyataannya, saya yakin Jenah akan beralih arah kepada MCA. Ini pandangan saya. Walaupun saya pernah duduk dengan Anthony Loke sebagai sesuatu politik, saya nampak ini sesuatu kelebihan yang mungkin kerana apa? John ini adalah anak tempatan Jenah. Betul. Apa pandangan Chua? Apakah kalaulah Loke kalah di Jenah, berarti seolah-olah DAP kalah di peringkat kebangsaan pada MCA ini. Ini penting ni. Jadi mau tak mau John mesti menang di Jenah. Apa pandangan Chua tentang itu? Ya, betul. Tapi untuk Anthony, DAP lah. Saya mungkin fikir mereka mungkin berhabis-habisan lah. Satu berhabis-habisan sebab satu lagi ialah mereka mungkin memikirkan John ni calon kita ni budak-budak lah. Budak-budak. Macam di Johor dulu lah. Ya, dia mungkin fikir ke budak-budak. Lepas tu dia sebagai menteri. Sebenarnya tak ada apa yang perlu dirisaukan di sebelah John. Nothing to lose. Yes, nothing to lose. John orang baru, kalah ni kita boleh biasa, kita lawan balik. Boleh itu kawan balik. Muda. Kita menonjolkan pemimpin pemuda. John ni adalah ketua pemuda Negeri Sembilan. Dan bila kita lihat dia punya speech dalam bahasa Melayu, bagus, saya tengok dia ada karisma untuk jadi pemimpin. Jadi saya rasa
dia nothing to lose lah. Tak ada yang dia tak ada rugi apa-apa pun. Tak perlu dia bimbang lawan pun. Locke. Lawan Dan saja. juga ini adalah satu pengalaman bagi dia lah. Bagi John. Dan saya fikir John pun dapat menarik perhatian dan juga menarik sokongan Anak-anak orang-orang muda. kampung tu. Ya, betul-betul. Sebab dia orang kampung situ. Oh, dia kekal di situ. Saya lihat ramai budak-budak muda yang bantu dia. Maknanya rakan-rakan sekolah dia dan juga junior-junior dia. Banyak bantu di situ. Ya. Jadi kalau nak kata Anthony sebagai menteri, sebagai orang yang sudah menang sepenggal Dua penggal. Dua penggal dah Dua penggal. dekat Cenah. Sebagai kelebihan dia, tetapi John pun ada kelebihan sebagai orang tempatan, orang kampung itu. Betul. Cuba bayangkan orang kampung itu, mak ayah dia dengan orang kampung bertemu muka tiap-tiap hari, sedangkan Locke bukan. Betul. Locke bukan. Dia bukan di situ. Dia hanya hantar wakil dia banyak. Dia hantar wakil. Tapi kalau kita kata dia selalu berjumpa dengan orang kampung situ, kecil sampai besar, dengan ibu bapa dia, saudara mara dia, mungkin mereka pun ada segan lah. Ada sebab orang kampung biasa dia akan ada dia punya pergaulan dia tu. Ini anak buah saya. Ini anak buah saya ni yang bertanding ni, anak saudara saya ni. You orang tolonglah. Kita bukan nak lawan Locke apa, tapi ini adalah hubungan. Ya, betul. Hubungan kita sesama kita. Jadi kalau ada masalah pun lain kali John akan ada di sini. Locke sudah berada di Kuala Lumpur jadi menteri. Dia hantar wakil saja. So tak apa, sebab kerajaan negeri tidak ada kaitan dengan Locke. Locke masih menteri. Ya, betul. Kalau dia kalah pun dia menteri juga. Dia masih boleh berkhidmat untuk orang Cenah ke, untuk orang Jelebu ke, sebagai seorang menteri. untuk orang Kelantan pun dia kena berkhidmat. Kan? Betul, sebab betul. dia menteri. Betul. Tapi untuk orang Cenah, biarlah anak Cenah yang uruskan. Kalau itulah saya kata bagi peluang kepada anak muda Cenah ni untuk dia berkhidmat untuk orang kampung dia. Dah dia lain Datuk. Ya. Kalau kita membesar di kawasan itu, kita ada sentimental value yang kuat dengan kawasan itu. Betul. Jadi ada apa-apa pun kita akan cuba sedaya upaya untuk nak bantu untuk menyelesaikan kawasan, sebab anak beranak kita duduk sana kan. Itu pandangan saya lah. Selain kata yalah boleh juga orang lain mari bantu pun, sebab Locke pun dah 1-2 penggal situ. Saya pun tak nak nafikan apa yang dia buat, sebab saya pun tak tahu apa yang dia buat kat situ kan. Tapi mungkin dia ada berkhidmat juga kat situ lah. Walaupun dia bukan orang sana, tetapi sebaik-baiknya orang tempatan itulah, anak watan. Saya pun setuju dengan Chua. Saya tidak ada masalah dari segi personal dan kepribadian dengan Anthony Locke. Kalau sejujurnya saya katakan, dia bersifat sederhana sebenarnya Chua. Anthony Locke ni bos lama saya lah. Dia seorang yang sederhana, yang terbuka. Tetapi dalam soal politik, dia mengetepikan soal-soal hubungan ini. Kenapa? Kerana semuanya orang ingin menawarkan khidmat. Contohnya saya ambil fokus pada Cenah lah. Satu kawasan yang kalau sekarang sudah elok, dia memerlukan keadaan yang lebih elok dengan tenaga yang lebih baru. Jadi maknanya saya setuju dengan Chua, kerana Locke tetap boleh berkhidmat. Dia sebagai seorang menteri kekal. Kalaupun dia tewas di Cenah dan kerajaan negeri berubah, itu jadi masalah sikit. Kalau di Cenah. Tapi dia sebagai seorang menteri, dia boleh berkhidmat di mana-mana pun. Cuma satulah yang saya ingin tanya kepada Chua. Bila momentum ini dilihat kerjasama, kesan kerjasama itu, apakah masyarakat Cina faham apabila Perikatan Nasional ini telah orang kata dinikahi oleh Barisan Nasional dan terbabit juga dalam UMNO dan juga MCA, yang ada timbul soal PAS juga di dalam Perikatan Nasional. Apa pandangan Chua tentang itu? Saya melihat ini secara terbuka lah. Satu, tadi kita bercakap tentang orang Cenah untuk berkhidmat kepada kawasan Cenah kan. Jadi bagi saya, macam Datuk kata tadi, Locke pun bukannya orang yang tak baik. Sebab dia pun sederhana. Cuma bagi saya, kita boleh pergi kepada konsep dengan yang lebih luas. Maknanya politik. Politik ialah politik. Hubungan peribadi lain. Kita
perlu lebih ketenangan dalam hubungan Ya, betul. dan juga strategi dalam politik. Sebelum ini Barisan Nasional pernah cuba bekerjasama dengan PH dan juga sekarang di kerajaan pusat pun bersama PH. Tetapi bila mari kepada kerajaan negeri ini, Negeri Sembilan ini, apa yang dilihat ialah mereka mulakan persefahaman baru antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Dan ini saya lihat sebagai satu perkembangan yang bagus kerana sebenarnya rakyat ni kalau boleh, sayalah, kita mahu semua orang pun bermuafakat. Bermuafakatlah sesuai dengan ni. Muafakat. Okay. Kita bermuafakat. Jangan kerana politik kita berpecah belah. Betul. Dan jangan kerana politik kita mempunyai sikap prejudis terhadap sesuatu kaum. Ya, betul. Kita di MCA kita sering kita sering mempromosikan supaya orang Cina boleh berhubung dengan orang Melayu, boleh berhubung dengan semua kaum. Promosikan muafakat tu kerana alangkah harmoninya, alangkah indahnya negara kita ni dengan sifat kekeluargaan daripada semua kaum. Kita tak perlu bimbang ada rusuhan kaum, kita tak perlu bimbang ada perbalahan antara kaum. Alangkah baiknya kalau semua kaum di negara kita ni boleh bersatu. Masa bertanding politik, anggaplah macam kita main sukan. Contohnya kita main sukan badminton kan. Kalau pergi ke satu pertandingan, mungkin Li Ziqia pun perlu bertanding dengan Lee Junhao, Leong Junhao. Kalau bila sampai ke peringkat pertandingan di peringkat separuh akhir ke suku akhir ke, ada pertembungan. Jadi tapi bila balik ke Malaysia, mereka kena training balik. Betul, sama-sama training. Jadi politik muafakat ni jangan kerana kita sedap berceramah di atas pentas tetapi memburukkan sehingga melukai orang lain dan juga contoh kalau kita dah jadi pemimpin agung, pemimpin nombor satu negara, kita naik ke pentas tu sepatutnya kita memberi kata-kata yang baik. Okey, pembangkang sekarang saya kerjaan kan, pembangkang kata ni okey, kita terima, nanti kita akan cuba macam mana untuk menyelesaikan dengan baik kan. Kalau ada silap, memperbaiki. Tiap-tiap hari pun nak melaungkan reformasi ke, sakau ke apa kan. Apa sebab sekarang ni tugas rakyat, majoriti rakyat sudah bagi peluang kepada PH kamu dan kamu sudah mengetuai kerajaan. Jadi perlu untuk menyatu padukan rakyat dan juga apa masalah yang ditimbulkan kita cuba selesaikan. Bukannya naik pentas tu marah orang sakau ke, sakau lagi, marah orang sakau, marah orang nak reformasi. Sekarang ni bukan masa untuk berkempen untuk reformasi. Sekarang ni masa untuk you melaksanakan reformasi yang you janji 3-4 tahun lepas tu. Satu saya tengok kadang-kadang sulit juga di pusat, di Putrajaya sebagai kawan, di negeri sebagai lawan. Berkawan dengan musuh. Bila di sini kita berkawan dengan kawan berlawan dengan kawan. Jadi ini indahnya politik sekarang ni juga. Indah. Sebenarnya ini okey kalau you berfikiran profesional, okey. Sebab contohlah dia pemain Malaysia, dia training dekat, kita ambil ni lah sukan badminton lah, senang kan. You bertraining di Bukit Kiara, Bukit Jalil sebagai wakil Malaysia. Tetapi kalau sukan Malaysia, you balik kepada negeri, you wakil negeri lawan balik. Semangat negeri dia bawa kan. Dia lain. Tapi ini kita kena ada semangat macam ni lah. Jangan profesional lah. Jangan simpan dendam itu terlalu besar. Kita politik ni hanya sementara.
politik ni hanyalah sementara. Sebab politik ni sama-sama kita nak memperjuangkan ideologi kita untuk membawa negara yang ke arah lebih baik. Tapi jangan sehingga politik ini memberi kita jadi lawan, jadi dendam. Kita tengok banyak ahli parlimen pun kalau bergaduh dalam parlimen pun luar pun boleh minum kopi sekali. Itu maknanya ada yang profesional lah. Sama juga bila di pusat you berkawan tapi di sini you bergasak sikit. Bergasak sama sedikit. Ini normal lah. Di pilihan raya lepas pun zaman Datuk Mahathir Sabri. Masa tu pun dengan PAS pun kita ada di pusat. Tapi bila bertanding di negeri kita pun asing-asing. Tapi dia sangat unik lah politik sekarang ni. Dia sangat dinamik. Dia bukan zaman dulu lah. Dulu kalau BN saya tak boleh baik ni. Kalau PAS ni, PH ni Pakatan Rakyat lah, Pakatan Harapan lah apa dulu kan. Jadi dia lain. Sekarang ni sudah sampai ke tahun 2026. So dia dah macam-macam dah. Kita pun pernah bekerjasama dengan PH. Sekarang ni semua parti sudah kenal semua dah. Semua saling mengenali dah. Sebab parti A pernah bergabung dengan parti B, parti B pernah bergabung dengan parti C, parti C pernah bergabung dengan parti A. Kan? Macam contoh DAP. DAP pun nak kata banyak pun tak boleh juga. Dulu you pun ada 2-3 penggal yang bergabung dengan PAS. Masa buat bersih dulu pun sama juga. Ramai juga orang PAS yang datang. Jabatan Amal PAS juga yang jaga keselamatan apa semua sekali dengan DAP ni. Ahli-ahli DAP kan. Sama-sama kena gas pemedih mata lah itu. Tapi lepas tu putus. Dia macam kawan kan. Masa nak bertanding you backhand, saya forehand. Jadi tak sefahaman. Kita keluar dulu, pergi partner. Tidak mustahil satu hari lagi 2-3 penggal lagi, mungkin 1 penggal 2 penggal lagi DAP akan kembali bertaut dengan PAS, bertaut dengan UMNO. Lain. Kalau dulu mana kita pernah fikir DAP boleh bergabung dengan UMNO? Tak pernah. 10 tahun je saya daripada lahir sampai sekarang saya tak pernah berfikir bahawa DAP boleh terima UMNO sebagai rakan kongsi. Tak pernah. Dan juga saya ada kawan yang bermula daripada pemuda UMNO, bermula daripada muda remaja masuk UMNO. Dia pun tak terfikir satu hari UMNO boleh bergabung dengan DAP. Dan juga cuba bayangkan mereka ni macam mana nak terima DAP. Daripada muda masuk saja ahli, diajar DAP ni tak boleh, DAP ni komunis tak boleh kan. DAP pula ahli dia yang masuk DAP tu sudah ditrain oleh pemimpin dia, UMNO ni parti korup, UMNO ni parti yang rasuah, resis. Daripada muda tiba-tiba mari sampai tahun pertengahan kena berkawan. Kita kena terima UMNO. UMNO pun nak ajar dia punya ahli, kita kena terima. Boleh terima ke ahli dia? Sebab itulah dia bukan 1 campur 1 tu jadi 2. Penyokong DAP 100 orang, penyokong UMNO 100 orang, bukan jadi 200. Sebab penyokong kat bawah ni dia tidak membuta tuli. Separuh daripada penyokong DAP yang merasakan DAP sudah terpesong ni kerana kuasa, you sanggup bekerjasama dengan UMNO. Sebelum pilihan raya you kata nak tangkap Datuk Zahid masuk pergi Sungai Buloh. Tapi lepas hari pilihan raya you sanggup bekerjasama bawa Datuk Zahid pergi Putrajaya. UMNO pun macam tu juga. DAP ni macam mana? Jadi ada separuh pula penyokong UMNO. Daripada kecil ke you orang ajar kita ni tiba-tiba duduk sekali pula. DAP ni adalah hantu contoh kan. Aku ni dah takut dengan hantu ni. Tiba-tiba kau suruh aku baik dengan hantu. Tak maulah aku. Aku pun takut juga. So dia bukan jadi 100 campur 100 jadi 200 lah. Dia mungkin 100 campur 100 jadi 20. Mungkin 20 lah. 20. Sebab yang ini pun lari sikit. Yang ini pun lari sikit.
sebab tak boleh terima. Betul. Dia bukan semua penyokong ni membuta tuli. Kau pemimpin kau cakap apa aku ikut semua. Bukan lagi lah zaman tu. Tak ada. Tak ada zaman tu. Bukan lagi ikut kepala ni pergi macam tu. Dia fikir sendirilah. Dulu you kata ni memang untuk kuasa. DAP pun macam tu juga. Bila dekat dengan masyarakat Cina, dia kata you kena sokong kita. Setiap kali pilihan raya DAP dia memang kalau hal propaganda, hal strategi ni memang bagus. Memang bagus. Kita kena akui benda ini. Sebab setiap kali pun dia ada dia punya tarbiyah dia tu. Dia ada dia punya dia punya kata-kata alasan yang boleh untuk nak suruh dalil dia tu lah. Dalil untuk nak kena sokong tu. Kalau dengan PAS, dia kata, "Kenapa you tak boleh terima PAS?" Orang Cina. PAS tak pernah bunuh orang. PAS tak pernah gunakan orang yang sokong PAS tak pernah kena bunuh, tak pernah kena apa. You apa yang you takut? Tapi sekarang contoh dia dah tak bersama PAS. Dia akan kata, you orang Cina kalau you tak ini, tengok seluar pendek pun tak boleh pakai. Seluar pendek pun you tak boleh pakai. Nanti you sokong PAS, you tak boleh. Zaman you dulu you tak kata seluar pendek tak boleh. you bawa benda tu kepada kempen tu kepada PAS. Ni kan ubah. Kalau abang Datuk ada beli burung ubah tu dulu kan. Burung ubah tu ada burung ubah yang warna PAS. Warna roket, warna PAS hijau ada. Burung kenyalang ke apa dulu tu, burung ubah. Ada. So semua ini rakyat ini dia kena bijak bernilai macam dipermainkan saja. Macam dipermainkan saja. Itu bahaya tu. Kalau saya baik dengan ni, okey, contohnya Datuk Zahid. Sebelum pilihan raya, ini memang jahat ni. Orang jahat. Ni memang pencuri, sakau. Nak menang aja kita masuk, kita hantar dia pergi Sungai Buloh. Tiba-tiba menang. Okey, nak macam mana ni? Nak cukupkan kerusi nak okey, nak jadi kerajaan, tak apa. Kita lupa sekejap tu. Okey. Dia menyanjungi Datuk Zahid. Datuk Zahid ni dia cuci dengan penuh cuci klorok yang cukup bersih. So Datuk Zahid jadi hero pula. Tu yang Datuk Zahid ada masa itu awal-awal dulu dia kata saya daripada zero jadi hero. Betul. Macam tu. Iyalah politik tapi Datuk tengok cara kita tidak macam tu lah. MCA tidak macam tu. Ya, betul. MCA tidak macam tu. Kita stick kat situ and then kita pun tidak mengagung-agungkan terlalu mengagung-agungkan sesuatu parti ke apa, tak ada. Kita ikut apa yang kita nak buat. Kita nak buat naratif yang kita bina tu. Kita apa yang kesederhanaan ada. MCA ni dia ada kesederhanaan kita. Kita tengok yang mana rasional. Kalau kita rasa yang mana kita perlu menyuarakan ketidakpuasan hati kita, kita suarakan. Yang mana kita boleh terima, kita terima. Kita bukan kata bila berada di kalangan orang Cina, saya mesti fight ni untuk you. You kena pilih saya fight benda ni untuk you. Tapi bila dah datang sini, dah duduk kerusi empuk, okey you tak apa. Ini kerana untuk kita panggil untuk semua orang, untuk dah tukar balik untuk itu yang lebih luas. Sebab saya pun perlu undi Melayu. Then saya kena faham lah. Tunda dulu. Tunda dulu. Agenda kita tertunggak sekejap. Tapi kita masih nak ke arah sana. Membara. Masih ke arah sana. Jadi itulah cara dia. Contoh macam saya katalah, pemimpin DAP. Ini saya bukan nak kutuk dia, tapi ini benda yang saya nampak. Bila kata undi ni dapat tak boleh pakai seluar pendek, cakap dengan orang Cina, tapi bila pergi ke tempat orang Melayu, cuba Datuk buka balik Facebook ke social media ke, Google balik mereka pergi ke tempat orang Melayu, kenduri ke apa kan, cuba nak jadi lebih Melayu daripada orang Melayu. Pakai tudung, guna tangan. Walaupun macam kita ni kita biasalah. Biasa orang Kelantan. Kelantan biasa. Kita guna tangan ni nampak itu. Nampak
natural. Natural. Dia ni sanggup nak guna tangan. Kalau you rasa you tak selesa, tak payah. Jangan berpura-pura. Jangan paksa. Jangan berpura-pura. Buat macam normal aja. Orang Melayu pun tak paksa you makan dengan tangan pun. Betul, Kalau you betul. rasa you selesa makan dengan tangan, makanlah. You kalau itu minta sudu. Betul. Ada pun kenduri kampung ada, pun. kampung ada. Kenduri Sudu kampung pun ada sudu kan. Ada. Nak makan gula kawah ke apa ada sudu. Ada belaka. Jadi kita kata biar real sikit. Jangan kerana saya nak nampak orang Melayu nampak saya ni lebih akrab lah kalau saya guna tangan. Saya tak. Saya ikut ya. Saya suka nak makan dengan tangan, saya makan dengan tangan. Saya suka nak makan dengan sudu, saya makan sudu. Chopstick, saya makan dengan chopstick. Betul. Kita jadi diri kita lah. Betul. Sepatutnya saya rasa kalau kita nak bergerak ke arah muafakat, bergerak ke arah negara kita yang lebih harmoni ya, saya rasa masa kempen lah. Masa kempen tapi masa tak ada kempen, masa siapa dah menang, you bagilah dia peluang untuk buat. Betul. Kalau ada apa-apa sikit yang kita sebagai orang bawah kita tak puas hati, kita suarakan. Janganlah nak block kita, janganlah nak tutup akaun kita, janganlah nak itu kita kan. Sebab dulu you juga nak promosikan kebebasan bersuara. Media, kebebasan bersuara kan. Jadi sekarang you dah dapat tempat kat situ. Biarlah orang lain pun menyuarakan benda yang itu, barulah orang nampak. Kalau contohnya lain kali you dah jatuh balik, sebab kita ni ibarat roda. Iyalah. You dah jatuh balik, orang lain jadi kerajaan pula. You nak marah, kenapa you sekat saya dulu, saya jadi menteri pun saya tak pernah sekat you orang ni. Pula. At least orang nampak buat tapi perbandingan. Dia pun sekat. Ya, Susah je. masalah. Kita ni terlalu politik, terlalu kadang-kadang dendam. Saya ingatnya. Kau tunggu. Aku nak sebab tapi, dia ronda. Ya. Tapi itulah sebenarnya saya setuju dengan Chua lah. Kita kena sederhana. Kalau kita berkempen di atas pentas tu, perkataan-perkataan yang kita gunakan tu jaga-jaga. Sebab apa? Nanti dia berbalik pada kita balik. Betul. Banyak benda yang saya tengok Joe, dia kata kat orang tu tiba-tiba dia buat benda yang sama. Jadi itulah saya yakin MCA akan dapat bangun kembali dengan 7 kursi yang dipertandingkan. Saya rasa straight fight kali ni MCA akan berjaya menempatkan diri dalam keadaan yang cemerlang kerana isu-isu banyak ni berbangkit tentang sikap kerajaan yang ada, termasuklah DAP yang dalam kerajaan ni gagal menunaikan apa yang mereka hajati. So terima kasih banyak Chua. Okay, thank you. Kita ingat kena buat siri kedua ni. Boleh. Iyalah tu kita kena jadi diri sendiri. Itu saya nak katakan tu. Sebab saya duduk di Kelantan lebih 13 tahun. Boleh kecek Kelantan walaupun asal Kedah, tapi saya tidak mengkelatankan diri saya kerana saya tahu saya Kedah. Jadi kalau nak kecek tu untuk sesuai dengan masyarakat, itu saja. Betul. Dalam politik juga begitu saya rasa Chua. Contoh saya lah, saya berkawan dengan orang Melayu, makan dengan orang Melayu, kan, berkawan orang Melayu, berkawan orang Cina. Tapi tak hilang pun Cina saya. Betul. Hilang saya tak hilang pun. Tetap nama Chua Hock Kuan juga kan. Semayang Cina. Semayang Cina. Ya. Pergi kuil Tok Kong pun Cina. Tak ada masalah pun. Betul. Masjid pun saya pergi. So bila ada jemputan-jemputan apa masjid pun saya pergi. Kuil pun saya pergi. Ya. Tak ada masalah. Sebagai pemimpin kita sebab diri. Kita kena sederhana tadi. Sejukkan hati, kena sejuk, tenangkan diri kan. Kita nak mempromosikan muafakat. Betul. Saya setuju dengan Chua lah. InsyaAllah kita jumpa di lain masa Chua dengan sesi yang lain. Banyak yang menarik sebenarnya. Saya dengan Chua ni masa kita di Facebook semua kan. Tapi kali ni bila berdepan saya tengok, jaga ini anak muda yang mempunyai masa depan. Usik Datuk Seri. Terima kasih. Semoga kita berada dalam keadaan yang selesa. Muafakat itu penting seperti Chua katakan tadi. Sederhana setiap masa. InsyaAllah rakyat akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.